buka ni. Oh, macam ni. Depan sikit. Lagi. Bismillah. Wow. Macam tu, ayah kena macam tu. inci. Ni sambung dengan keyboard. Okay. Try on. Wow. Ni dia kenapa mahal? Sebab dia spek gaming. Bukanlah boleh main game, tapi dia cukup powerful lah. Sebab tu kenapa jangan beli iPad. Tak beli iPad. Sebab ni spek dia tinggi. Dia pakai Snapdragon ni 888. Wow. Waduh. Astagfirullahaladzim, tabarakallah. Dah mati kan? Okey, dah. Bagi dia. Dia tak boleh tuang dah. Okay. Kabur. Okay. Tablet. And next. Tu. What is it? Ini adalah keyboard dia. Dia bagi dua keyboard. Ni casing. Casing biasa je. Sedap. Ni casing biasa yang no keyboard. Casing. Ni. Okay. Ni keyboard dia. Wow. Unboxing paling buka. Dia stand macam ni. Wow. Spek GT ya. Dan memang keyboard tu ni lah. Bayangkan spek macam ni semua. Infinix bagi 1,700. Kalau phone lain, kalau tablet lain Honor bagi spek macam ni kan, mungkin dah 2,000. Wow. What is it? Maybe. Oh, nothing. Cover. Wow. Keyboard macam ni lah. Ramuan mau datang dah. Okay. Ini tablet. Lebih sikit. Oh. Lebih sikit lah. Dia auto. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So basically ni apa yang kita akan dapat lah bila kita membeli Infinix Expect GT. Okay. Kita akan dapat satu kotak dia lah, kotak Expect GT, kemudian keyboard casing, keyboard, and then kita dapat Infinix X Pencil. Yang ni saya tak buka lagi, so kita boleh buka lah. Okay. Okay, Infinix ni actually saya dah buka lah sebenarnya dalamannya, cuma nak tunjuk lah dia tempatnya pada bahagian mana kan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So baru-baru ni saya baru beli Expect GT, tablet Expect GT lah, Infinix Expect GT. So tablet ni datang dengan 3 aksesori utama lah, iaitu pertama adalah kotak tablet tu sendiri, tebal kotak dia, dan kita ada keyboard dia, keyboard, okay, magnet
Kita pencil dia, Infinix X pencil, yang mana saya akan unboxing lah. Untuk X pencil ni saya tak buka lagi. Yang lain semua saya dah buka lah, sebab actually barang ni pun dah sampai lama juga, dah 3-4 hari lah saya dah buka, dah main game dah pun dengan Infinix ni. So yang ni X pencil ni belum buka lagi. Okay, Masya Allah, semua kedap-kedap tu. Okay, Masya Allah, kedap-kedap. Yalah, kedap-kedap sangat. Macam apa, dia benda ni, kotak ni pun dia tak keras, dia tak berat tau. Jadi bila dia tak bergerak, dia susah nak meluncur ke belakang, ke bawah. Alright, so ni adalah Infinix X pencil. Keluarkan dulu. Okay, ni button click dia kan. Button click dia ni tempat slot charging dia. Okay, X pencil. Kalau ada keperluan baru saya akan buka lah kot. So dalam kotak ni I think manual dia saja. So ada benda lain. Tengok sikit. Macam ada benda kurang-kurang. Oh, untuk X pencil ni pun ada charging cable Okay. Agak rare juga. Okay, alright. So ni untuk X pencil lah. Okay, untuk X pencil saya rasa saya belum nak pakai sangat lagi kot. So kita letak tepi dulu. Alright, so ni adalah keyboard dia. Kita buka daripada aksesori dulu lah. Okay, Expert GT keyboard. Keyboard ni macam biasalah, kalau kita biasa beli tablet kan, harga keyboard saja biasanya cecah 200 lebih kan. Kalau contohnya macam kita beli Redmi Pad Pro 2 ke kan, keyboard dia saja 200 lebih. Jadi kalau kita beli berasingan dalam 200 lebih juga ya. Okay, so ni keyboard dia. Dia ada ni, kita gosong je untuk cover kan. Okay, ni keyboard dia. Okay, full siap ada ni lagi apa, touchpad. Plastik dia pun saya tak buka lagi. Okay, and then semua full lah. So tapi bila 13 inci ni tak boleh lah, sebab nak ada numpad kan. Tapi dia connect pakai magnet, dan dia tak perlu charge lah ya. Dia tak perlu charge sebab dia connect pakai magnet ya. Magnetic apa tak nama dia, tak ingat. Ada setengah tablet dia macam case kan, and then kita kena charge keyboard dia. So macam jadi 2 kali kerja kan. So macam ni tak payah. Okay, so dia dah ada built-in battery yang mana dia akan charge sekali lah. Okay, tapi dia still connect pakai Bluetooth. Dia tak pakai dia tak pakai tablet tu untuk connect dengan keyboard ni. Dia still kena pakai Bluetooth. Okay, so ni belakang dia. Kulit dia macam kulit limau so sangat best texture dia. Rasa mahal lah ya. Kalau ni nak folding dia macam ni, kita folding dia macam ni. So kita akan ni lah ya. Dia akan tegak macam ni lah ya. Okay, alright. So tu untuk keyboard lah. Okay, next kita pergi pada ni lah, Expert GT. Expert GT ni sebenarnya saya memang dah buka lah, saya dah main dah pun. Saya dah install banyak apps dah pun. Ya Allah, ketat betul dia punya ni. Dia berat tapi still ketat. Okay, so ini yang pertama, kita welcome dengan ni adalah keyboard pula. Ni adalah casing dia lah ya. Casing yang dibagi percuma lah. So dia ada 2 casing lah senang cerita Okay, casing dia pun rasa kulit limau, tapi yang ni rasa lebih grip dia lebih baik ya. So macam ni lah ya.
So dia macam ni. Belakang dia punya pun tekstur kulit kesat ya, macam kulit limau. Okay, so ni box dalaman dia. Kita baca spek ni powered by Snapdragon dia Snapdragon 888 kan. 888 ni tak silap saya keluaran lebih kurang dalam 2000 berapa, 2000 tahun 2020 macam tu kot rasanya ya. Sebab masa tu saya tak beli 888, saya beli 865. 865 Infinix apa? Poco X3 Pro kan. 855 ke 865 macam tu lah ya. Okay, kalau kita beli actually dia ada satu plastik tau. Dia ada plastik dia lah yang cover ni kan. Cuma saya dah cabut. Jadi susah lah nak tarik kan. So kita macam ni lah. Okay, inilah tablet dia. Okay, so dia ada berhabuk-habuk sikit sebab saya dah main kan. So ni belakang dia. Ni magnet punya tu, punya sambungan tu. Ni logo dia. Phoenix Expert GT. Nampak nampak dia bukanlah longkang, tapi dia punya macam ada stiker lah kot kat sini. Spec GT ni kamera dia handsome. Ada dua kamera. AI kamera, Matrix AI kamera, nampak tak? Tulisan tu. Okay. Matrix AI kamera agak dia punya tepi ni ada nampak ni lah. Okay, so dia didatangkan dengan 8 speaker ya, yang memang immersive lah, memang gempak lah weh. Bila buka apa, bila ni kan, bila kita mungkin dia macam ni lah apa, dia ada 4 ni kan, mungkin dia bagi pada 2 kan. So dia kata dia ada 8 speaker lah. Okay, so nampak ni tablet ni tangan saya. Nampak. So dia dua tapak tangan yang besar lah ya. 2 tapak tangan. So memang besar lah, 13 inci ni. Memang puas hati pakai. So ni dia punya type C cable. Okay, type C connectivity. And then atas dia memang tak ada apa ya. Dia yang ni memang kita tahu dia wifi so memang tak adalah lubang-lubang micro SD ke ataupun lubang untuk apa, untuk SIM card tray kan, memang tak ada. Saya tunjuklah semua side tepi dia. Okay, ni lubang pengecasan dia. Okay, ni dia punya ni lah, memang tak ada lubang apa-apa. Okay, yang ni adalah power button dia. Power button. Yang ni volume. Okay, volume dia nampak macam satu button kan, nampak macam satu button, tapi dia kalau ke sini low, ni high, ni low lah nampak. Nampak dia akan ni bila kita tekan ni. Right, back to the ni tablet. Okay, so ni tablet dia. Nampak saya dah buat split screen dah. Split screen. Okay, ni yang saya split screen kan. Cuma saya baru perasan satu kelemahannya adalah kalau buka apps macam Shopee kan, dia tak akan dia tak akan pergi kepada, dia tak akan dalam bentuk landscape tau. Saya rasa sebab satu adalah dia punya resolution agak pelik resolution dia, mungkin size dia agak pelik. Jadi dia tak sesuai untuk setengah apps kan, dia tak sesuai untuk untuk apa, untuk kita buat
secara landscape lah. Okey, sekarang kita dah connect dengan apa? Dengan internet. So sebab dia memang tak ada SIM card tray, so memang tak support 4G 5G lah kan. Memang fully fully operated by Wi-Fi lah. Okay, so kita try sound dia. Memang saya cakap memang immersive lah sound dia. Jom kita try test sound. Kita try Dolby dulu. Kita ambil highest setting. Okay. Dan dia punya screen kita nak brightest. Nampak surround kan, immersive kan, so memang gempak lah. Okay, so tu dia punya ni, dia punya contoh kita tengok nyanyian pula. Okay, contoh okay, right, kita try ni pula.
Alright, so sekarang kita nak test gaming pula. So for gaming ni biasanya saya akan gunakan apa, casing dia lah. Okay, so casing dia kita nak pasang macam ni, kita snapkan je. Okay, ni cara nak pasang casing, senang je, dia snap je kan. Okay, right. So kita test, saya baru download satu game je, COD, Call of Duty kan. So kita try kejap. Okay, COD. Cuma agak janggal lah main atas tablet ni. Kuat sangat. Okay, agak janggal sikit lah main atas tablet. Kita try. Saya bukan jenis main game sangat, tapi kita nak tahu dia spek dia tu bagus, kita kena main game lah kan. Barulah kita torture dia betul-betul. Saya tak pandai sangat main game ni. Okay, dia janggal sikit lah main dekat tablet yang besar ni. Nampak janggal weh. Mungkin perlukan sedikit pembiasaan diri. Okay, dia agak janggal lah weh main atas ni. Kau nak bawa ke ni? Ni 600 gram weh. Okay, dah 5-6 kill baru mati. Okay lah kan. Okay, responsif jugalah tablet ni. Kita bawa mati pula. Lemah. Susah nak bergerak pakai ni. Belum biasa kot. Okay, boleh lah main. Boleh main. Cuma berat lah weh. Berat weh. Baru. Ya Allah, berat. Okay, dia tak macam phone lah. Mati gitu je. Biasa kalau phone saya pandai mengelak-elak sikit. Walaupun tak pandai main sangat kan. Mati. Ya Allah, sikit lagi. Dia punya ni susah nak ni. Apa? Luas kan kita punya joystick punya ni. Punya area ni agak luas. Mati kau. Main UAV pula. Okay. Berat weh. Susah nak control. Okay lah, boleh main. Still boleh main.
Baik kau. Aduh. So nak control. Tak apa, kita hampir menang. Susah weh nak control. Dia macam dia punya margin tu lari sikit. Ya Allah. Biasa kalau pakai phone dah mati tu. Yes, kita yang menang kan. Okay. Okay lah. So far okay. Alright. Dia tak ada lagging apa-apa. Cuma dia punya tu area dia besar lah kan. Kita nak cover. So sebelum nak main tu kena fikir tu. Sebelum nak beli tu kena fikir tu lah. Okay, alright. So tu gaming lah. Nampak tak ada lag pun. Okay, alright. So sekarang ni alang-alang kita test lah dia punya expansor ni kan. Macam mana nak connect? Rasa pakai Bluetooth juga ni. Ini Bluetooth. Macam mana ni? Kena charge dulu ke? Mungkin bateri low kot. Kita charge dulu. Betul lah bateri low. Nantilah kita test. Okay, alright. So, kita test benda lain lah. Mungkin ada yang nak tengok in terms of apa dalam dia kan. Okay, so dalam dia tu lah tak buka lagi. Ni dalam dia ada apa dalam dia ni ada apa. Okay, dia punya ni lah manual dia dengan apa warranty card dia. SIM injector tu tak ada lah sebab dia wifi kan. Saya memang suka tablet yang wifi sebab kalau saya beli yang apa 4G, saya akan fikir alamak kena beli SIM card lagi, kena hidupkan SIM card lagi. Nampak tak? So kita kat situ macam ada satu, orang kata ada satu tanggungan baru, ada satu beban baru tau, nak kena hidupkan. Saya sekarang ni pun SIM card dah 3 dah. Okay, so ni charging brick dia. Okay, ni boleh tarik first time. Okay, right, 33 watt. Nak kata memang kalau 33 watt ni bagi saya phone lain semua dah 120 watt 90 watt kan, tapi 33 watt for tablet okey lah kot. Kita bukan use on daily basis kan. Dan bateri dia actually 10,000 mAh 33 watt. Bayangkan berapa jam baru nak penuh tu kan. Tapi tak apalah, okey je. Okay, so ni charging cable dia. Saya tak buka lagi lah. Yang bestnya dia dapat earphone tau. Earphone dia pula, okay, pakai type C. Earphone tau. Apa phone yang dapat earphone ni? Saya tahu ni saya beli 2 biji phone ya. Honor X9D dengan Xiaomi 15T Pro yang tengah pakai lah untuk rekod ni, pakai 15T Pro. Okay. Mana dia dapat ni semua? Saya ada bagi ni lagi daripada apa
audio jack ni ke apa, audio jack ke mic yang lain lah, apa mic ke apa headphone ke kan. Nampak? Dapat tau. Charging cable ni saya belum nak guna lah, sebab saya charging cable dah banyak lah. Saya ada berapa yang saya tengah pasang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 charging cable dah ada. So dia tak perlu lah kot, belum lagi lah. Belum keperluan lagi nak pasang charging cable ni. Okay, sebab yang lain tu pun kita ada charging cable, ada yang 120 watt, ada 90 watt, 66 watt kan. Yang tu pun laju lah ya, berbanding dengan ni. So biar dulu lah. Okay, so tadi kita nak test pen kan, kita tengok dulu pen dia dah boleh connect ke belum. Okay, kita tengok pen dia dah boleh connect ke belum. Sepatutnya adalah dalam 2-3% kan. Okay, tak jumpa pun. Macam mana nak on kan dia ni? Okay, dan untuk pengetahuan dia kat sini dia ni, tapi kat sini dia ada side ni. Yang side ni kita boleh mount dekat sini. Nampak dia melekat je. Dia melekat magnet dia kan. Expansor. Oh dia tak payah connect lah maksudnya. Okay. Tadi dia tak ada bateri, so dia tak perlu nak connect bluetooth apa semua. Okay, let's see, kita test ni. Seni bermain dengan kata. Okay, kita try apps yang handwriting ada tak? Tak ada ke? Saya tak download Notepad. Cuba try Notepad. Notepad pun tak buka lagi. Nampak boleh draw. Okey je. Dia apa? Dia tak adalah apa? Dia okey je. Dia tak adalah orang kata apa? Lagging apa, tak ada. Tak ada sangat. Okey lah. Okey. Okay. Cursive je. Ini review paling, I think paling santai lah. Okay. Selain tu dia juga dilengkapi dengan AI dia lah. Folex ni kan. Folex ni. Tapi malah. Okay.
Okay, apa lagi? Rasa gaming kita dah buat. Okay. Cuma satulah bila kita buka apps macam Shopee. Okay. Dia tak akan jadi landscape tau. Dia akan jadi paparan macam ni lah. I think ni sebab saya buka ni tadi. So dia saya buka split screen tadi. Okay, kalau macam ni dia senang je. Kita macam ni dia akan keluar yang ni kan. So kita macam ni. Okay. Kalau kita buka apps lain, contohnya macam Telegram contohnya. Okay, dia okay je. Canva contohnya kan. Okay. Canva pun okay. Tak masalah. Kita buka apps macam YouTube ke apa, tak masalah tau. Cuma kita buka macam Shopee kan. Nampak dia akan jadi portrait terus. Ya. I think maybe sebab dia punya ni tak ni lah. So one of the way macam mana saya ni adalah buka dengan apps yang kita split screen dengan dia lah. Buka dengan apps yang lain lah ya. Okay, contoh buka mudah kan. Biasa saya buka pairing sehari dua ni saya pairingkan ni dengan splitkan dengan dengan YouTube. Okay. Saya splitkan dengan Shopee. Okay. Nampak? So dia akan jadi macam ni lah. So kita tekan macam ni. Dia okay. Tapi yang ni kita kena reboot dia balik. Okay, nampak baru dia okay kan. Nampak? Ni Chrome pula lah. Okay, so baru kita buka lah Shopee. Ni sambil-sambil tu kita boleh dah dengar suara lagu. Okay, contoh kan. What determines your future? Your future So ni is kita shaped by layan lah. the choices you make and actions you take. Okay. Today you will have 3 decisions that Cool FM. Okay, in terms of browsing pun saya rasa saya puas hati, memang laju. Saya beli tablet ni. Sebenarnya untuk browsing dan buat kerja dengan sangat smooth lah. So bila dia gaming spec, kita boleh harap kelajuan dia tu bagus lah. Dan refresh rate dia pun bagus ya. So ni support up to 144 hertz ya. Yang mana refresh rate dia tinggi lah kan, bagus. Okay, right. So tu in terms of okay, yang lain I think tak ada masalah lagi ya. Setakat Pak Ai ni pakai okey lah. Okay, dan bateri dia memang besar. Okay, bateri dia besar. Mana bateri? Okay. Okay, last full charge pukul 9 tadi. Okay, 9 tadi. Saya full charge sekarang 92%. Kita dah buka YouTube, kita dah main game kan. Okay lah, boleh lah. Dia boleh tahan lah sehari. Tapi saya tak buat strain test lagi lah. Saya tak buat stress test semua kan. Untuk make sure dia bateri dia macam mana. Okay. Alright. So lastly kita akan try pakai dia punya casing keyboard lah ya. Ni kita tepikan dulu. Okay. Ni macam biasa tadi. Kita buka. Kita snap. Sebenarnya paling senang nak snap daripada bawah ni. Okay. Sebab dia ada ruang kan. Okay. Lupa nak cakap, tablet ni sebenarnya wife saya dia kan. Kalau saya nak beli
tak mungkin nak beli sendiri, mungkin itulah lambat lagi lah kan. Okay, ni wife saya hadiahkan sebenarnya birthday lah. Okay, so bila wife hadiah kan kena jaga betul-betul. Okay, right, so saya memang try untuk jaga lah, ya. Saya nak beli casing, saya nak beli bag dia lagi, ya. Walaupun dah ada casing. Okay, ni kita snapkan belakang ni. Terbalik patutlah. Okay, ni kan ada pin dia kan. Ada pin dia, kita snapkan belakang ni. Okay, nampak? Jadi lah. Okay. Right, nampak? Ni cursor dia. Ni pun saya tak cabut lagi plastik dia. So dia tak mungkin nampak macam lagi-lagi sikit. Tapi so far okay. Yeah. Okay, nampak? Okay je. So kalau kita nak standkan dia, kita buka casing belakang ni. Okay, kita patahkan dia sikit. Okay. Patahkan ikut kita punya ni lah. So dia akan jadi macam ni lah. Okay. Dan kita boleh lah buat kerja. Ya. Menggunakan tablet ni kan. Okay. Kita boleh lah buat kerja apa yang kita nak. Pada functionnya. Okay. Sedap je. Contoh kita buka. Apa masalah Shopee dengan mudah ni, dia ni apa? Dia apa? Dia apa? Majlis apa? Perpisahan pengetua contoh. Okay, nampak cursor dia pun okay. Okay. Okay lah, so far saya sangat puas hati lah untuk tablet berharga RM1,700 dengan spek yang macam ni. Kita boleh bukan apa saja ni, kita boleh main game juga, ya. Cuma kelemahan dia tak ada 4G atau dia tak ada SIM card lah, ya. Tak ada 4G 5G. And setengah apps dia akan jadi portrait. Saya tak pasti benda tu boleh diubah ke tak. Tapi kalau dia dah by default macam tu, so dia tak boleh lah by default lah kan. Tapi kalau macam sebenarnya ada je apps yang kita boleh buat forcekan dia apa, forcekan dia jadi dalam keadaan landscape, ya. Sebenarnya ada, ya. Contoh ada setengah tablet saya tu, ada setengah app tu memang saya guna. Okay. Alright, so ni kita keluar. Alright, nice. Cuma saya tak install apa. Ni untuk editing pun okay ni. Saya nak try edit video pakai tablet ni. Sebenarnya tablet ni saya belum ada kegunaan, saya belum set lagi kegunaan dia apa. So hopefully kita dapat dah set kan. Okay, ni contoh tablet saya, tablet yang murah lah. Tablet murah je. Okay. Orang panggil Stubook, ya, nama dia Stubook. Tablet ni saya beli online lah kan. Okay. Tablet ni dia memang dia akan jadi portrait je, tahu. Jadi saya ada satu app tu yang mana saya guna untuk force dia dalam keadaan apa, untuk force dia dalam keadaan
kita nak landscape ke, kita nak portrait ke kan. Ni volume bar. Okey, nampak ni kita dah, sebab saya setting tu memang dia masa dia loading dia akan jadi landscape. So dia take time sikit. Okey. App tu nama dia apa? Tak ingat lah. Sekejap. Kita kena tengok. Okey, ni nama dia control screen. Dia tengah tak betul sikit sekarang ni. Sebab banyak sangat processors. Okay. So ni lah app dia. Kita boleh nak force dia portrait ke landscape ke. So dia akan ikut lah. Nama dia control screen ni . So dia boleh. Kita boleh force dia. Okay. Tu tablet yang lain lah yang saya ada. Actually kalau ikut ada 3 tablet lah sekarang ni. Yang ni lagi lama. This one lagi lama lah. This one 9.6 inches. Okay. Ni lagi lama. Yang ni saya tak perlu force sebab dia memang boleh. Okay. Dia okay. Yang tu memang dia punya, I think dia punya apa, dia punya tu dah problem lah. That's why dia susah nak ni. Okay. Alright, so tu je kot. Nampak dia kerja macam ni tablet, macam Surface kan. In a way it's better than Surface sebab in a way kalau kau nak cakap belilah iPad, kenapa tak beli iPad? Ramai tau macam tu. Kau tak kenapa tak beli iPad? Kau tahu tak tablet ni spek dia jauh lebih tinggi daripada Surface kau yang second hand tu tau. iPad kau yang apa, yang terhad penggunaan dia tu, ataupun kau punya tablet yang lain tu ya. Tablet ni kalau ikut spek dia patutnya dijual lebih daripada RM2,000, tapi we can buy at RM1,700 ya. Banyak spek dia ya. Dan spek dia tinggi lah. Walaupun SD 888 ni apa ya, kita nak kata SD 888 ni dia dulu isu ni adalah dia panas tau dekat phone-phone yang masa tu lah, flagship masa tu. Saya pun tak ingat phone flagship pada waktu tu lah ya. Dia panas ya. Tapi bila diletak dalam tablet ni, surprisingly dia tak panas ya. Mungkin sebab Snapdragon 888 ni memang dia sesuai dalam peranti yang lebih besar ya, untuk pengoperasian peranti yang lebih besar ya. Dia tak ada jadi masalah. Dia pakai main game ke apa, setakat ni tak ada masalah ya. Lepas kita pakai keyboard lah ya. So dia sesuai kat situ. Jadi dekat situlah kita ni, kita pakai dia ya. Alright, so I think that will be all lah for today. Saya rasa saya dah review banyak lah benda kan, dah cover banyak dah ya. So you can decide lah. But refresh rate I think memang sedap lah ya. Refresh rate tadi pun boleh main game kan. Surface kau boleh main game? Tak boleh kan. iPad kau boleh main game? Kan. So cakap. Okay, so this is a gaming tablet ya. So jangan nak banding-banding dengan tablet-tablet engkau tu ya. Kita walaupun kita ni walaupun kita tak tahu banyak, tapi kita jangan memandai kan. I think macam tu lah ya. Kenapa tak beli ni? Kenapa tak beli ni?
kau pun tak tahu apa benda yang kau sebut tu, adakah benda tu yang terbaik kan. So senyap je, tak payah cakap banyak. Orang yang kita ni sebelum membeli kita dah buat research lah ya. Walaupun tablet ni pakai tablet ni pun bukan tablet yang terbaru ya. Dia dah keluar lebih kurang dalam setengah tahun lebih kurang kan. Dan dia pun pakai prosesor yang lebih lama lah ya. Tapi so far okay ya, tak ada masalah. It's still a gaming. It's a gaming. I'm not sure kalau banding dengan Xiaomi Pad 7. Pad 7 dia processor dia kan Snapdragon 8 plus 7 plus ya. 7 plus Gen berapa? Gen 3 Mana which one is better? SD 888 ke tu? Nanti kita kena tengok lah perbezaan dia. But I think maybe Snapdragon 7 plus Gen 3 tu better sikit lah kan. Tapi kena ingat harga dia lebih kurang sama. Dan Snapdragon tu kau tak dapat keyboard, kau tak dapat pencil ya. Keyboard ni je dah 200 lebih weh kalau beli kat luar ya. Try lah beli Redmi ya. Kau beli yang version 6GB punya ya. Kau takkan dapat keyboard ni. Kalau beli asing pun dia dapat dalam RM200 lah keyboard ni And then expensive Expensive ni mungkinlah murah kan, tapi dia detect bukan on tu tau, dia detect melalui apa, dia punya bateri juga. So dia tak macam kau main slide macam tu beli yang murah-murah tu kan. Dia feel dia berbeza ya. Sama juga dengan kau pakai keyboard ni, kau pakai keyboard yang external tu yang kau beli RM20 kat Shopee tu, feel dia memang berbeza So itulah dia, harga tu kena pada tempat dia. Dan bagi aku Phoenix ni dia memang bagi sedekah lah orang kata. Sedekah yang banyak That's why aku sebenarnya dah banyak juga produk Infinix yang aku beli Satu aku dah beli laptop Infinix aku beli tahun 2020 satu kalau tak silap Xbook X1 Sebelum tu aku dah belikan phone untuk mak phone Infinix juga, dan masih tahan lagi sampai sekarang. So bagi aku produk Infinix ni pun tahan lasak sama macam Xiaomi lah Cuma aku ada bad experience lah pakai Redmi dengan Poco yang mana dia punya apa bawah Xiaomi jugalah, tapi tu bukan produk directly from Xiaomi lah kan. Okay, kat situ lagi satu spike dia pun memang lebih rendah. So kat situ kau kena ni lah, kita buat due diligence sikit whether apa produk dia dah better ke belum kan. But for me the rest tu okay je pakai. Alright, so that will be all lah for today. Thank you, bye.